Man ingat tak? Dulu, Man selalu tolong Mak buat kuih batang buruk ni kan? Mestilah Mak ingat. Kuih yang Mak buat ni paling sedap dulu. Mak ingat dulu, Man suka berebut nak tabur gula dengan tepung kan dekat muka Man? Sampai habis roti sendiri. Mak ni tak payahlah. Tak apalah, biar putih muka anak Mak ni. Habis muka Mak. Tak apa, tak apa. Jangan. Habis putih Mak. Selamat Hari Raya kami ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, bermaafan berjabat meraihkan hari yang mulia. Selamat Hari Raya, suasana yang sungguh meriah, warna-warni gemilang, semua bergembira, kesedihan luput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Aiman. Oh Aiman. Kami datang nak beraya. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, jemputlah masuk. Weh, tak sangka korang semua datang. Mestilah. Duit aku ni tak cukup nak beli labu tau. Alah, semalam aku pergi raya rumah Cik Fatin dapat 100. Kau kemas tu. Kau tahu tak, semalam aku raya kat rumah Haji Bakil yang kat Sempang tu, dapat 50 sen je. Okey, tak apa. Hari ni, bila korang rasa kuih batang buruk yang mak aku buat ni, mesti tak ingat dunia. Nah, rasa. Ish. Man, ini kuih ke kapur ni? Kau rembang kan cikgu mana ni, Man? Dah. Tak apalah, Man. Aku pasal sunat lagi ni. Kita balik dulu ya. Bye, Man. Hai, Man. Bye. Oh ya, lagi satu. Kuih kau tu macam ni. Man, Ya, Mak. kawan-kawan dah balik? Dah, Mak. Lah, ya ke? Mak baru nak bagi kuih lebih dekat kawan-kawan Man. Tak apalah, Mak. Mak berehat dulu. Man. Oh, Akbar. Okey tak ni, Man? Sorry, Yen. Maklumlah, puasa. Aku pun puasa juga. Ni, kau dengar tak guru besar cakap apa tadi kat depan? Apa yang dia cakap? Hari Khamis ni ada sambutan raya kat sekolah. Kau tahu tak? Alamak, aku nak buat apa nanti? Buat kuih raya lah. Tapi, kau jangan bawa kuih kapur kau tu. Habis sikit kau nanti. Sebuah lagi cerita yang tamat di sini, hanya menyiksa relungku, bahagia takkan berulang kembali. Sebuah cinta yang tercela dan menyendiri
kita buat kuih batang buruk malam ni sama-sama nak? Tak nak. Lah, kenapa? Mak tak ada kuih lain ke mak boleh buat? Tapi kan tu kuih yang Man suka. Suka dulu je. Kalaulah arwah ayah ada, mesti macam-macam kuih dibelikan. Man, kau kena rasa kuih badam masin ni. Mak aku beli sedap gila. Biar simple ni pun. Bapa aku beli dengan KA tau. Oh ya. Man, mana kuih kau Man? Kita nak rasa juga ni. Weh, mak aku sebab ada sate je. Alah, kau jangan temberang lah, Man. Tadi aku nampak kau buat kuih tu. Sekejap, Ni kuih apa kampung masin tu kan, Man? Sudah. Aiman, mak awak ada dekat kantin tu. Dia ada kuih raya dia nak bagi. Jom ikut cikgu. Mak datang ni. Hari ni ada sambutan hari raya kan? Mak bawa kuih raya untuk Man. Man bagi kawan-kawan rasa ya? Astagfirullah. Man, kenapa Man buat mak macam ni, Man? Mak ni, mak tak faham lagi ke? Mak tak sukalah kuih kapur ni. Nanti tak siapa minat kuih Man. Tak apa, Man. Mak ada bawa satu lagi. Man kan suka kuih mak. Nanti Man bagi kawan-kawan rasa. Kawan-kawan Man tu mesti suka. Man tak suka lah. Wah, kuih apa ni? Kuih batang buruk, cikgu. Ya ke? Boleh saya minta satu? Sedap nasi. Saya dulu selalu buat tolong mak saya buat kuih ni dengan menggiling. Tapi mak saya guna lesung batu je, cikgu. Tak apa Man. Apa-apa yang mak kita buat, air tangan ibu tu, air tangan mak tu adalah sangat sedap. Kena hargai je. Wah. Kuih apa ni? Sedapnya. Mak Aiman masak. Lambat. Cikgu dapat dulu. Saya dapat juga. Sini. Man, nak rasa boleh? Yang buat rasa boleh Man. Oh, boleh. Sedap ni Man. Maafkan Aiman, Mak. Sekarang baru Aiman faham. Kuih batang buruk ni bukan sekadar kuih. Tapi satu kenangan dan kasih sayang Mak dekat Aiman. Aiman akan ingat
Air tangan mak sampai bila-bila.